Nabi bagi tahu satu rahsia besar. Nabi kata cara nak padam dosa ialah bersedekah. Selalu saya bagi tahu diri saya dan kita semua, sedekah hari-hari, walaupun sikit, walaupun RM1. Yang mampu RM1, sedekah RM1 tiap-tiap hari. Niat dalam hati nak dapat redha Allah waktu sedekah, nak dapat redha Allah, nak tiru sunnah Rasulullah yang banyak sedekah. Nombor 3, niat untuk Nabi beritahu pasal sedekah tu, memadamkan dosa. Ya Allah, ni nak padam dosa lama. Ya Allah, yang ni nak hilangkan murka Allah ke atas diri aku. Ya Allah, ni untuk kesembuhan sakit siapa-siapa. Sedekah buat tiap-tiap hari, walaupun sikit. Buat setiap hari. Yang tak mampu RM1, 10 sen. Tipulah kalau orang hari ni kerja sehari setiap hari tak mampu 10 sen. Mana lebih Allah suka? Yang berterusan sepanjang tahun setiap hari RM1, ataupun dia bagi RM1,000 sekali ya? Maka yang lebih Allah suka ada wa muha wa in qalla, amalan yang paling istiqamah, paling berterusan walaupun sedikit.